Dalam akaun Get Emas saya ada lebih 50 gram emas. Bolehkah kalau saya nak keluarkan emas fizikal di mana-mana branch yang berdekatan? Okey, bagi yang belum tahu, SOP pengeluaran emas fizikal di Public Gold ini, boleh save dan share video ni untuk rujukan di masa akan datang. Di Public Gold, belian emas ni memang dibuat terus melalui aplikasi Public Gold sendiri. Kita tak boleh nak walk in untuk buat belian direct di mana-mana branch yang berdekatan. Sebab apa? Sebab Public Gold dalam ada lebih 2 juta penyimpan emas dari Malaysia, Indonesia dan juga seluruh dunia. Bayangkan kalau semua penyimpan emas ini semua beli direct dekat branch yang berdekatan, mestilah sesak kan? Jadi, bila mana tuan-puan dah buat simpanan emas dalam akaun, kemudian tuan-puan nak keluarkan emas dalam bentuk fizikal, ada 2 kaedah yang tuan-puan boleh gunakan. Yang pertama, jika berat emas di bawah 21.25 gram, tuan-puan hanya perlu arahkan sistem menerusi aplikasi ataupun website untuk postkan ke rumah tuan-puan secara pos berinsurans. Yang kedua, jika berat emas melebihi 21.25 gram, tuan-puan perlu membuat appointment menerusi aplikasi ataupun website. Kemudian tuan-puan hanya perlu datang di cawangan yang berdekatan yang sudah disiapkan appointment tersebut. Belian emas di Public Gold sangatlah mudah, murah dan patuh syariah. Urusan di Public Gold juga sangat telus. Bagi tuan-puan yang nak memula emas, simpan emas dengan Public Gold, boleh klik link di bio saya bantu dengan sebaiknya. Teruskan follow saya apa-apa tentang ilmu emas dan kewangan. Semua manfaat. See ya.